Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini saya nak kongsi pada sahabat-sahabat macam mana saya boleh dapat duit ekstra apabila saya berbelanja ataupun beli barang di TSL. TSL tu apa dia? TikTok, Shopee dan Lazada. Saya anggapkan sahabat-sahabat telah pun mendaftar di Mova ni kan. Okey, jadi saya tunjuk. Yang ini handphone saya. Jadi pertama sekali, apps Mova ni, Shopee, TikTok, Lazada ni semua saya letak dekat homepage, dekat muka depan, dekat homepage telefon saya lah. Jadi mudah saya nak buat kerja. Okey, sekarang macam mana saya boleh dapat duit ekstra apabila saya berbelanja di Shopee? Kita buat Shopee dulu. Saya pun buka Shopee. Katalah saya nak beli apa benda ni, juice mixer ni kot. Wireless juicer portable lah. Saya nak beli ni lah contoh dia. Saya pun klik di sini. Sahabat-sahabat tolong cari ni, button ni. Button arrow ni. Ataupun button macam button share. Klik di button share ni dan copy link. Klik dekat copy link. Apabila dah kita copy link, tutup semua sekali ni. Pergi dekat Mova. Nanti dia auto detect dan dia beritahu ada duit baki kat sini ataupun cashback ataupun saya panggil duit ekstra lah. Dapat RM2. Kalau kita beli barang harga lebih kurang macam RM30, toke kedai tu nak bagi pulang duit RM2 ke RM3 ke RM5 kalau kita kata tak payah. Oi, hebat betul kita. Okey. Dia nak bagi duit balik. Jadi dekat sini Mova hanya beritahu ada duit baki ataupun duit cashback lah. Saya panggil duit ekstra. Dan apabila dah confirm ada, patah balik ke Shopee, order on Shopee. Itu sahaja. Dan selebihnya kita uruskan macam biasa. Kita singgah ke Mova sebentar sahaja untuk tengok ada cashback atau tidak. Kalau dah ada cashback, kita boleh teruskan. Kita patah balik ke Shopee ni. Ini satu. Mari saya tunjukkan kalau saya berbelanja di TikTok pula. Contoh dia. Saya buka TikTok macam biasa. Saya masuk dalam TikTok, saya cari barang yang saya nak beli. Saya pun klik lah contoh ni. Nampak arrow, cari arrow. Sama juga arrow share ni saya klik, copy link dan tutup semua sekali ni. Terus masuk dalam Mova. Nanti dia akan detect ada sedikit cashback dekat sini. Okey lah duit. Dah okey, kita order on TikTok. Kita patah balik ke TikTok. Dan kita beli macam biasa. Macam itulah cara saya berbelanja di TikTok. Ambil duit orang nak bagi, kita ambil. Lepas tu saya bagi contoh saya nak berbelanja di Lazada. Saya pergi dekat Lazada. Saya carilah barang apa yang saya nak beli. Katalah saya nak beli pisau ni. Saya nak beli pisau ni. Sebelum saya beli tu, saya pergi ke klik 3 titik ni, saya klik di share. Dan saya copy link. Saya copy link, tutup balik Lazada ni, singgah sebentar di Mova. Tengok ada sedikit cashback. Dekat RM2 juga tuan-tuan. Dan apabila saya okey, saya patah balik ke order on Lazada. Dan saya beli macam biasa. Duit tadi tu saya dah dapat. Dia akan masukkan di dalam Mova dan dikumpulkan bila-bila kita boleh transfer ke dalam bank kita. Itu sahaja. Duit free tuan-tuan. Duit ekstra. Siapa tak nak duit ekstra kan? Jadi itulah cara saya berbelanja di TSL dan saya dapatkan duit ekstra tadi setiap kali saya berbelanja. Jadi pada sahabat-sahabat, kalau ada siapa-siapa nak belajar cara macam mana kita boleh dapat duit ekstra daripada aktiviti harian kita, sahabat-sahabat boleh lawati di www.duitextra.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.